angin dia, angin dia. Assalamualaikum, hai. Kembali lagi bersama kami di channel AE Camping Fishing bersama menyatu dengan alam. Okay guys, hari ni kita berada dekat Setajam Campsite. Rasanya ramai je yang dah tahu Setajam Campsite, cuma kita orang je tak pernah sampai kat sini. Ni first time lah kita orang sampai dekat Setajam Campsite. Mana yang tak tahu, Setajam Campsite ni dekat Batu Layar. Bandar Penawar lah, Bandar Penawar Desaru lah, lebih kurang gitu lah. So cuaca hari ni betul-betul panas gila. And then cuaca, bukan cuaca lah, angin dia, angin dia dengan ombak dia. Terkenal lah Batu Layar ni dengan dia punya angin yang kencang, ombak yang padu kan. Tapi kalau lah. Kalau orang kat Johor ni, kalau cakap pasal campsite, macam Setajam Campsite ni dah biasa dah. Salah satu campsite yang famous lah dekat Johor ni. Kami je yang baru sampai sebenarnya kan. Baru first time dekat Setajam. Itulah. Orang kata tak try ke? Inilah kita try. Kali ni kita try, okey? Padahal sebelum ni ada je dekat area sini kan banyak kita dah pergi, ada Sunrise ke, Bayu Impian ke. Ni lebih kurang lah. Antara laut yang lebih kurang sama lah dengan area-area Pengerang tu, sama je lah. Cuma kat kawasan ni, kat Batu Layar ni, kenapa dipanggil Batu Layar? Sebab batu-batu dia memang dah macam orang kata layar kapal lah. Dia banyak batu macam lah, kapal layar lah. Kan? Kalau nak mandi tu kena hati-hati sikit lah guys kat sini. Batu dia memang besar-besar dan dia tajam-tajam tau. Jadi kalau anak-anak nak mandi tu memang kita kena bagi perhatian yang lebih khusus lah. So kali ni pun kita orang ambil tapak VIP. VVIP ke VIP lah macam tu lah. VVIP. VVIP ni sebab dia ada pondok. Belakang kemah kita ni ada pondok dan boleh muat 2 kemah. Jadi trip kali ni pun kita orang 3 family. Macam yang sebelum-sebelum ni korang pernah nampak kan. Yang tu lah, member yang tu lah. Kali ni kita berkumpul. Tiga family ni berkumpul. Ada lagi yang tak berkesempatan tu, tak apa. Kita go dulu. Kan masa orang tak sama. Betul? Kita orang masih lagi menunggu lagi seorang lagi family yang belum sampai sebab anak dia ada program sekolah pagi tadi, mungkin belum settle. Yang ada pun yang si Harry ni, yang dulu saya pernah cerita pasal Harry ni. Yang lagi seorang tu yang lepas yang kita orang pergi dekat mana tu, di Zaitun tu, dia belum sampai lagi. Tapi hari ni ada orang unboxing kemah baru kau. Si Harry tu lah, dia baru beli Vida Ridu Vicor. Nanti kita tunjuk, okey? Warna hitam. Kita tak beli kemah baru, kita bau kemah baru pun jadilah kan. Alright, time ni kita orang sampai campsite dalam pukul 1 lebih kot. Sampai-sampai je teruslah tetap tent kan sebab tak nak buang masa. Disebabkan colour tema kali ini green, so 28 Pro lah beraksi ya. Tak lama lepas tu kawan kita orang pun sampai. Bila jumpa ni agak kecoh lah. Plus huru-hara time recording ni. Biasalah kan bila geng sama frekuensi ni dah bergabung memang kebabom lah jadinya. Sebelum tent naik, kita orang berbincang dulu antara laki bini ni. Nak facing tent ke mana? Arah sana ke arah sini? Gaduh-gaduh sikit tu biasalah kan. Yang penting tetap bekerjasama. Bila dua-dua dah puas hati, barulah kita boleh start pump. So, let's pump it.
Okey, tent dah terletak kukuh. So, inilah masa untuk terapi ibu-ibu, iaitu set up bahagian dalam tent pula. Alas lantai dah siap bentang, tinggal nak set up tilam pula. Untuk pengetahuan korang, ni airbag saiz queen daripada Kudi. Cuma satu je lah kan, bila dah selalu camping ni, barang tu dah tak berapa banyak nak bawa. Kenapa Patut usil lah kot. Konsep yang kita orang bawakan kali ini lebih kurang macam konsep ala-ala tentera sikit lah. Dekat area window ni, kita orang buat menghadap laut. So, pintu untuk keluar masuk dua-dua belah tepi. Saja nak warasikan setup supaya tak boring. Dekat area window yang facing laut ni, kita orang letak 2 kerusi dan 1 meja kecil dekat belah luar tent. Untuk kali ni kita orang bawakan Kudi dan kita bukan ubah lah, cuma kita terbalikkan sikit. Yang ni yang korang nampak ni sebenarnya dia punya window. Tapi kita buat macam dia punya view. Dia. Jadikan dia sebagai pintu lah sebenarnya kan. So pintu masuk kanan kiri lah. Belah kanan sini boleh masuk, belah sini pun boleh keluar masuk. Okay, so dalam pun simple, just ada satu tilam je. Dengan ada kursi 2 dengan meja ni sebenarnya kat luar ni. So nanti kita nak buat macam apa kata, view pantai tu lah. Macam orang kata apa nama dia tu, vibe yang view ke pantai. Cuma tak berapa elok sikit view kita orang dapat ni sebab ada tali caution ni pula. Awas. Merah putih ni pula. Saya nak mancing tapi memandangkan angin terlampau kuat dan dia punya arus pun terlampau padu. Saya rasa susah sikit lah. Tengoklah nanti kalau dah macam kalau dia lenang sikit mungkin boleh lah try. Dah kita nak santai-santai, nak healing, nak makan kuih-kuih dulu guys. Sebabkan tema kali ni hijau kan. Kuih pun semua dia hijau kita orang bawa. Dia ada lah ni kek pandan lah, ni ada mochi kali hijau. Air tak ambil dalam tu. Sekejap saya pergi ambil air dulu guys. Alright, air sampai. Air penyakit je lah guys. Hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Sparkling. Ni mochi pandan. Ada kek gulung, ada mochi. Tapi angin macam ni baguslah, sejuk lah. Tak perlu kipas. Tadi setup pun saya tak berpeluh pun. Anak saya pun tegur kata tak berpeluh kali ni dia. Saya rasa dulu. Bismillah. Oh, saya tekak Nice. Bismillah. Mochi Eco Shop. Okay guys, kita nak rehat kejap. Sementara tunggu kawan tu sebab nanti kalau dia datang pun nak kena tolong juga. Supaya dia cepat sikit lah sebab sekarang dah pukul 4. Kalau dia dah tak tolong dia lambat, dia nak set up sampai malam nak dia. Kita rehat dulu. Jangan lupa tengok sampai habis guys. Okay? Dan jangan lupa like, komen dan share. Right? Alhamdulillah, dalam pukul 4.30 petang macam tu, member kita orang yang last tu pun sampai. Husband pun teruslah pergi tolong dia orang set up tent. Bila camping ramai-ramai ni, kita kenalah tolong-menolong. Malulah ada bonding bersama. Nasib baik jugalah barang member tu tak banyak kan. So sekejap je dah siap. Bila semua setup dah settle, saya pun ajak encik suami pergi ber-OOTD kat area batu yang besar tu. Sebab masa sampai tadi saya dah nampak pot ni memang cantik. Kita orang pun apa lagi, cepat-cepatlah bawa kerusi. Nak chill-chill kat situ kan? Rugilah tak manfaatkan keindahan alam semua jadi ni. Pejam celik, sekejap je dah malam kan? Alright,
menu malam ni guys. Malam ni kami buat bakar-bakar sikit. Ada ayam dan sosis. Bila dah berkumpul ni, part ni lah yang paling best. Kita makan rojak buah sambil bergosip. Ni bila makan ni tak reti nak stop tau. Syok dia lain macam. Bila dah kenyang, nak mengopi pula. Nasib baiklah dekat sini ada coffee shop. Korang jalan je depan-depan tu, mesti ada. Tutup dah. Oh ni. Bukan lah, bukan. Macam ada ni. Tutup pukul berapa? Kejap lagi akak ni mungkin last customer mungkin. Okay. Panggang singgah origin. Kilo 100 tak? Jangan lapar. Premium. YouTube Ada YouTube yang murah tapi saya sebab saya Sporting betul owner coffee shop ni. Mana yang nak mengopi, boleh lagi kedai dia ya. Tara. Sebab orang sebab apa mungkin sebab harga yang dijual dekat rumah, tapi satu macam gini RM10 biasa je. Kenapa? Apa ni? Daun Dah. Satu lah. Okay. Apa? Wow, adik punya. Oh, hot chocolate. Adik punya. dia mana bukan. Okay. sedap pun dapat pakai. InsyaAllah, insyaAllah. Follow bang. Masya Allah angin malam ni. Sempatlah saya berme time sekejap. Sambil layan angin, mata pun dah layu. Jomlah kita masuk tidur. Good night guys.
Ni hari terakhir kami di sini. Macam biasa, kita bersiap sedia berkemas untuk check out. Nak buat macam mana? Di setiap pertemuan ada perpisahan. Vlog kami kali ini berakhir di sini. Sebelum tu, kami ingin ucapkan ribuan terima kasih yang selalu support. Dan kami mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Kerana yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang dari kami sendiri. Jumpa lagi guys, bersama Menyatu dengan Alam. See ya!